Program edaran makanan percuma ini merupakan satu inisiatif kebajikan yang bertujuan menyediakan bantuan makanan kepada pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia. Program ini dilaksanakan dengan mengagihkan makanan percuma kepada pelajar sebagai usaha meringankan beban kos sara hidup, khususnya dalam kalangan pelajar yang berdepan dengan kekangan kewangan. Selain membantu dari segi keperluan asas, program ini juga mencerminkan semangat prihatin dan sokongan sosial dalam komuniti universiti. Tujuan utama program ini adalah untuk yang pertama sekali membantu meringankan beban kewangan pelajar yang memerlukan, khususnya dari segi perbelanjaan makanan harian. Kedua, memastikan kebajikan dan kesejahteraan pelajar terpelihara agar mereka dapat menumpukan perhatian sepenuhnya terhadap pembelajaran. Yang ketiga, memupuk nilai keprihatinan, kesukarelawanan dan tanggungjawab sosial dalam kalangan warga universiti. Dan yang keempat, mengukuhkan semangat kebersamaan dan sokongan komuniti dalam persekitaran kampus. Jadi, sebab memilih pelajar universiti sebagai sasaran adalah kerana mereka merupakan golongan yang sering berhadapan dengan cabaran kewangan, terutamanya pelajar daripada keluarga yang berpendapatan rendah atau sederhana. Kos sara hidup yang semakin meningkat termasuk perbelanjaan makanan, penginapan dan bahan pembelajaran boleh memberikan tekanan kepada pelajar. Oleh itu, pelaksanaan program ini diharap dapat membantu memenuhi keperluan asas pelajar serta menyokong kesejahteraan fizikal dan mental mereka, seterusnya menyumbang kepada pencapaian akademik yang lebih baik. Next is our target group. Number 1, age range of participants 18 to 25 years old, undergraduate student from various faculties at UKM, and mostly full-time students who are financially dependent. Number 2, estimate number of participants, 10 students per food distribution session, and priority is given to students who are most in need. Number 3, overview of the target group. Student living in on-campus residential college. Number 2, student without a stable source of income. Number 3, include both male and female students from different faculties and backgrounds. Number 4, importance of the project to the target group. Number 1, helps reduce daily financial burden, especially food expenses. Number 2, improve student emotional well-being and mental health. Number 3, allow students to focus better on their studies. And number 4, creates a sense of care, support and community within the campus. Seterusnya kita pergi kepada bahagian aktiviti. Pertama sekali, perancangan projek. 2 minggu sebelum hari kejadian, perjumpaan antara wakil Abang Joni dan juga ahli kumpulan dilaksanakan untuk berbincang objektif, lokasi dan juga pembelian barang makanan. Pada selepas itu, pelaksanaan aktiviti utama. Pada hari kejadian, terdapat aktiviti pembungkusan pek, peredaran makanan dan juga perekodan untuk tujuan dokumentasi. Untuk penglibatan ahli kumpulan melibatkan diri secara aktif dalam setiap fasa program. Tugasan meliputi logistik, pembungkusan, peredaran dan juga dokumentasi. Selain itu, interaksi antara penerima makanan juga dilakukan secara sopan dan mesra. Terdapat juga penerima feedback untuk membaiki program ini supaya lebih baik pada masa hadapan. Di sebelah kiri kita dapat tentatif pada hari kejadian. Bermula dengan pukul 10 berkumpul di kafe KBZ. Selepas itu, proses pembungkusan pek makanan untuk 40 orang. Aktiviti pengedaran makanan kepada pelajar, kebersihan, membersihkan kawasan dan juga sesi penutup ringkas dan berakhir pada 3:30 petang. So, jadi aktiviti ini mengambil masa 5 jam untuk selesai. Seterusnya elemen SMART iaitu specific, measurable, achievable, relevant dan time bound. Untuk spesifik,
kami melaksanakan program edaran makanan dengan menyediakan pek makanan yang siap dibungkus kepada pelajar UKM yang memerlukan, khususnya di kawasan KFZ, melalui pelibatan ahli kumpulan dalam proses pembungkusan, pengagihan dan rekod penerima. Selain itu measurable, iaitu boleh diukur, kami menyiapkan sekurang-kurangnya 100 pek makanan untuk diedarkan dan merekodkan jumlah penerima sebagai dokumentasi program. Seterusnya achievable, iaitu boleh dicapai, jumlah makanan dan proses pelaksanaan dapat dicapai melalui pembahagian tugas dalam kalangan ahli kumpulan, termasuk logistik, pembungkusan, pengagihan dan perekodan dengan asas makanan yang disediakan lebih awal. Di samping itu, iaitu relevant, program ini selaras dengan objektif kebajikan pelajar universiti, iaitu membantu keperluan pelajar yang menghadapi kekangan makanan, meningkatkan kesedaran komuniti kampus dan menggalakkan semangat kesukarelawanan. Akhir sekali, iaitu time bound, tempoh masa jelas, iaitu program ini dijalankan dalam tempoh masa yang ditetapkan pada hari aktiviti, iaitu bermula pada 10 pagi hingga 3:30 petang, meliputi sesi berkumpul, pembungkusan pek makanan, pengagihan kepada pelajar dan pembersihan kawasan serta penutupan ringkas. Seterusnya, saya akan menerangkan bajet program yang telah disediakan oleh kumpulan kami. Program kami melibatkan penyediaan sebanyak 40 pek nasi berlauk, iaitu sebanyak 10 pek setiap minggu selama 4 minggu. Jadi, setiap pek berharga RM5 menjadikan jumlah keseluruhan bagi makanan ialah sebanyak RM200. Sebahagian kos ini telah ditaja oleh Bank Jodi Kopitiam seperti yang dinyatakan di dalam jadual. Selain makanan, kami juga turut mengambil kira beberapa keperluan peralatan sokongan. Yang pertama adalah plastik sampah sebanyak 1 pek, iaitu bersamaan dengan 10 unit. Jadi plastik sampah ini berharga RM8 yang dibeli oleh ahli kumpulan kami sendiri. Seterusnya adalah sudu plastik dan garfu plastik, iaitu masing-masing 1 pek mengandungi 50 unit dengan kos RM7 setiap satu. Kuantiti ini mencukupi untuk kegunaan 40 pek makanan. Yang terakhir, kami juga menyediakan tisu, iaitu sebanyak 4 pek dengan jumlah kos RM8. Secara keseluruhan, jumlah perbelanjaan program ini adalah sebanyak RM230. Dari segi sumber pembiayaan, program ini dibiayai melalui 2 sumber utama, iaitu yang pertama adalah tajaan daripada Bank Joni Kopitiam sebanyak RM150. Yang kedua adalah sumbangan ahli kumpulan kami sendiri, iaitu berjumlah RM80, iaitu RM10 seorang daripada 8 orang ahli kumpulan. Kesimpulannya, bajet ini disediakan secara realistik, berhemah dan mencukupi untuk memastikan kelancaran program yang telah pun kami merancang. Bahagian ini saya akan menerangkan hasil utama dan cabaran bagi projek edaran makanan percuma kepada pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia. Hasil utama projek ini ialah penyediaan bantuan makanan secara langsung kepada pelajar yang memerlukan, khususnya pelajar yang berdepan dengan kekangan kewangan. Melalui inisiatif ini, keperluan asas pelajar dapat dipenuhi dan pada masa yang sama meningkatkan kesedaran komuniti kampus tentang isu keselamatan makanan dalam kalangan pelajar. Dari segi kesan projek, bantuan makanan ini telah membantu mengurangkan beban kewangan harian pelajar dan memberi ruang kepada mereka untuk menumpukan perhatian terhadap pembelajaran serta tugasan akademik. Selain itu, projek ini turut memberi kesan positif dari aspek emosi dan kesejahteraan mental di mana pelajar merasakan diri mereka dihargai dan disokong oleh komuniti universiti, sekaligus mewujudkan persekitaran kampus yang lebih prihatin dan inklusif. Walau bagaimanapun, projek ini tidak terlepas daripada beberapa cabaran. Antara cabaran utama ialah kekangan logistik seperti pengurusan masa, penyelarasan sukarelawan dan pengagihan makanan dalam tempoh yang terhad. Di samping itu, keterbatasan sumber kewangan serta keperluan untuk menyalurkan bantuan tanpa menimbulkan stigma kepada penerima juga menjadi cabaran yang perlu ditangani. Daripada cabaran-cabaran ini, kami mempelajari kepentingan perancangan awal yang lebih sistematik, komunikasi yang jelas antara semua pihak terlibat serta penggunaan pendekatan yang sensitif dan beretika. Pengajaran ini amat penting bagi memastikan projek kebajikan seperti ini dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan dan mampu pada masa hadapan. Berikut merupakan report bagi aktiviti kami berkongsi rezeki bersama siswa UKM.
Pada 20 Disember 2025, satu aktiviti kebajikan berskala kecil bertajuk Berkongsi Rezeki Bersama Siswa UKM telah berjaya dilaksanakan sekitar kawasan Universiti Kebangsaan Malaysia. Program ini bertujuan untuk menyemai nilai keprihatinan, kesukarelawanan dan semangat berkongsi rezeki dalam kalangan mahasiswa. Sepanjang program ini berlangsung, para sukarelawan terlibat secara langsung dalam penyediaan makanan, pembungkusan serta pengagihan makanan kepada beberapa orang siswa UKM secara santai dan teratur. Walaupun kebanyakan makanan ini dimasak oleh kedai Bang Joni, kami sendiri terlibat secara langsung dalam membantu mereka menyiapkan makanan tersebut. Pengagihan makanan telah dijalankan dalam suasana mesra dan sederhana, melibatkan hanya sebilangan kecil pelajar sebagai penerima kerana konsep kami bersifat ringkas dan berfokuskan komuniti kampus sahaja. Makanan yang diedarkan juga adalah hasil kerjasama kami bagi membantu melancarkan perjalanan program ini. Diharapkan usaha kecil ini dapat memberi manfaat pada para siswa serta menjadi permulaan kepada lebih banyak inisiatif kebajikan pada masa akan datang. Semoga semangat berkongsi rezeki ini terus subur dalam kalangan warga UKM. Assalamualaikum dan salam sejahtera, saya Hazif dan saya akan menerangkan secara kesimpulan projek edaran makanan percuma kepada pelajar UKM. Amal kebajikan menawarkan pelbagai cara untuk individu membuat perubahan tanpa mengira keadaan kewangan. Sama ada melalui sumbangan masa, meningkatkan kesedaran atau menderma, setiap orang boleh menyumbang dalam memberi impak yang positif. Projek ini mengajar nilai keprihatinan, kerjasama dan semangat membantu sesama pelajar. Ia juga memberi kesedaran tentang kepentingan tanggungjawab sosial dan budaya saling menyokong dalam kalangan pelajar UKM.